dibagi makan kucing, Frosty. Oh, itu hari aku dah bagi kucing makan. Betul? Tetapi Betul ke bagi kucing makan ni murah rezeki? Memberi makan kucing murah rezeki. Betul? Tapi betul secara umum lah. Seperti mana memurahkan rezeki juga bila kita bertekak kepada manusia. Memberi makan kepada kucing, kepada arnab, kepada kambing, kepada lembu, kepada anjing sekalipun. Bahkan ada satu hadis yang sahih tersebut. Seorang pelacur masuk syurga kerana dia memberi air kepada anjing yang hampir mati. Jadi dia menjadi tiketnya ke syurga. So, jawapannya betul, cuma dia tidak ada pengkhususan. Maksudnya tidaklah disebut dalam mana-mana nas barang siapa memberi makan kucing sahaja maka murahlah rezekinya, tidak ada sama sekali. Kalau kata dia bagi makanan kepada binatang, Inilah dalil umum. Macam sedekah memurahkan rezeki, tidak akan rugi, tidak akan berkurang siapa yang memberi kan. Allah akan gantikan insya-Allah. Kan? So sama juga kita bagi kucing, kita bagi anjing dan sebagainya. ini contoh dia bagi makan kucing, Jumaat dapat masuk payment. Oh itu hari aku dah bagi kucing makan. Kerana dia bagi, amal soleh itu memurahkan rezeki dia. Boleh jadi, tapi cuma secara adabnya kita jangan letak secara pasti. Aku pasti confirm aku dapat ni kerana aku bagi makan kucing. Kalau tak, kau tak baik. Kita tak tahu secara pasti. Kalau kita kata boleh jadi, Entah benda tu sebenarnya kebaikan yang kita buat sebelum ni. kita tak tahu. Kita tak tahu. Sekadar boleh jadi, kita jangan letak dengan pasti. Kerana kita tak tahu, kerana itu ialah perkara yang baik. Sama perkara seperti kita jangan katakan secara pasti seseorang itu ahli neraka, seseorang itu ahli syurga. Saya tahu sebab itu hak Allah.